nak pakai tudung, tapi saya rasa saya banyak dosa. Layak ke saya tutup aurat? Tuhan nak ampunkan aku ke? 1 minggu, 1 juzuk. Ada satu hari ni, seorang adik ini datang kepada saya dan tanya, "Kak, saya nak tutup aurat. Nak pakai tudung, tapi saya rasa saya banyak dosa. Layak ke saya tutup aurat?" Ada pula adik lain tanya, "Kak, saya dah buat semua jenis dosa macam-macam. Saya rasa diri saya keji, jijik, hina. Tuhan nak terima saya ke?" Teman-teman, ketika Nabi Adam AS memakan buah kuldi, melanggar perintah Tuhan, Nabi Adam seterusnya dihantar ke bumi oleh Tuhan, kan? Tahu tak apa yang Allah SWT berikan kepada Nabi Adam? Surah Al-Baqarah ayat 37. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Maka Nabi Adam AS telah diberikan oleh Allah SWT beberapa kalimah, yakni beberapa kalimah permohonan taubat yang diamalkan oleh Nabi Adam. Maka Allah SWT mengampunkan dosa Nabi Adam. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun dan Maha Pengasihan. Persoalannya, pernah tak kita berada di satu situasi yang kita buat salah yang terlampau besar kepada ibu ayah, pasangan ataupun kawan kita? Apa yang kita akan lakukan reaksi selepas buat salah tu? Kita akan minta maaf banyak-banyak. Kita akan buat apa sahaja supaya kita dapat dimaafkan oleh mereka, betul? Dan kita tidak akan bergerak seinci pun sampai kita dimaafkan. Jadi mengapa dalam ayat Baqarah 37 tadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Adam beberapa kalimah taubat? It doesn't make sense. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pengampunan kepada Nabi Adam. Dapat bayangkan tak perasaan bersalahnya Nabi Adam melanggar perintah Tuhan, kemudian Allah memberikan beberapa kalimah untuk taubat kepada Nabi Adam? Maksudnya apa? Tuhan mahu mengampunkan. Tidakkah itu indah? Maka teman-teman, sebelum mungkin kita menghindari diri kita daripada dosa kecil dan besar dan apa-apa yang membuatkan Tuhan murka kepada kita. Namun, adapun ketika kita telah melakukan dosa, sama kecil ataupun besar, sebesar apapun itu, ketahuilah Tuhan At-Tawwab yang Maha Penerima Taubat sudi untuk menerima semua taubat kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bukankah kita patut rasa bahagia? Maka pulanglah kepada Tuhan. Mohonlah ampun kepada Dia. Sembahlah Dia. Carilah keampunan itu. Istighfarlah sebanyak-banyaknya. Dan jom kita amalkan doa Nabi Yunus ini. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku dalam kalangan orang yang zalim. Assalamualaikum.